Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam Negeri Sembilan Bersih, muafakat sejahtera. Jadi kita raikan bersama-sama kehadiran Yudi Korhomat pada malam ini. Yang kita kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, bersama-sama Yang Amat Berbahagia Datin Seri Yang Berhormat Datuk Muhammad Zafir bin Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dan Yang Berbahagia Datin, Yang Berusaha Tuan Muhammad Asri bin Abdullah, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dan Yang Berbahagia Isteri, Yang Berusaha Ketua-Ketua Peluang Pengarah, Imam Besar Masjid Negeri yang hadir bersama-sama pada malam ini, para pegawai agama Islam daerah-daerah yang saya hormati, ketua-ketua jabatan negeri, persekutuan dan daerah yang hadir bersama-sama. Yang saya hormati juga barisan juri yang bukan calang-calang orang kita bawa malam ini, alhamdulillah. Yang hormati para guru, barisan Nurul Setia, dan yang paling penting para peserta serta penyokong-penyokong yang hadir pada malam ini sempena Battle of Qasidah at NS Fest 2025. Baik, alhamdulillah pada malam ini dapat kita berkumpul bersama-sama di dataran utama NS Fest 2025 pada malam ini untuk sama-sama kita menyaksikan Battle of Qasidah bagi edisi 2025 pada malam ini. Dan untuk hadirin sekalian, malam ini bukan malam biasa-biasa. Malam ini kita berkumpul bersama-sama. Malam ini malam suara, malam kita menjiwai, malam goosebump untuk kita sebenarnya. InsyaAllah, tapi kita pastikan malam ni bukanlah malam untuk kita kehilangan suara. Baik hadirin sekalian, sedikit perkongsian tentang saya ringkas qasidah ialah salah satu seni Islam yang menggabungkan pujian dakwah dan juga keindahan suara, dan ia bukan sekadar nyanyian, tetapi mesej yang disampaikan melalui melodi oleh setiap pasukan yang bertanding. Pendek kata, qasidah ni mempunyai semangat, makna, jiwa dan juga getaran, dan cuma kita tak ada auto-tune lah malam ni. Suara peserta kita itulah yang kita dengar oleh juri-juri hakim kita malam ini. Jadi sebelum kita mulakan pertandingan, moleklah kiranya saya ambil peluang ini untuk kita berkenalan dahulu dengan barisan juri hakim kita. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, bagi panel hakim kita yang pertama, kami tampilkan untuk anda. Dimulakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husaini bin Mahmud, merupakan Johan Qari Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 tahun 2024 yang lalu. Terima kasih Ustaz yang hadir bersama-sama pada malam ini. Seterusnya, untuk maklumat Ustaz Muhammad Husaini akan menilai dari segi suara dan juga lagu. Jadi para peserta standby sikit ya. Ustaz ni kalau mengaji senyap semua orang. Apatah lagi dia menilai tuan-tuan dan puan-puan malam ni. Okey. Baik, panel hakim kita yang seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Zainul Isyadi bin Zainal, merupakan Qari Negeri Sembilan dan juga vokalis Al-Makari. Itu dia. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama dengan kami pada malam ini. Saya dah pernah dengar Ustaz selawat pada malam ini Ustaz. Cuma saya tak sompet lagi rasa masakan spaghetti gulai sardin Ustaz. Ustaz kita ni pandai masak ni. Spaghetti gulai sardin masak kan? Kena podes sikit kot Ustaz kan? Walaupun belum rasa saya dah nampak dah tu. Cair ya kan? Okey, terima kasih Ustaz hadir bersama-sama dengan kami pada malam ini insya-Allah. Baik, kita beralih. Okey, Ustaz Zainul akan menilai dari segi kreativiti dan juga wow factor para peserta. Kena ada lah sikit kan wow factor, markah tambahan. Baik, untuk peserta ataupun juri kita yang ketiga, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rushaidi bin Abdul Karim, vokalis Ar-Ryan kita. Terima kasih Ustaz hadir bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah. Satu kumpulan qasidah yang terkenal ya. Kerap membuat persembahan di seluruh negara dan negeri. Keluar TV, semua keluarlah. Terima kasih Ustaz. Yang akan menilai dari segi lirik dan juga persembahan para peserta pada malam ini insya-Allah. Dan juga juri kita yang terakhir, iaitu saudara Abdul Rahim bin Osman daripada kumpulan Intim. Siapa tak kenal kan? Abdul Rahim kita. Dan juga peluang ini saya ambil untuk ucap tahniah lah di atas penganjuran konsert Kasih Kekasih Intim 25 tahun. Ada tiket lebih tu, pola sikit kan. Terima kasih
Dan juga kami lagi masih menanti lagi ni single daripada Abang Rahim kita, insya-Allah. Okey, baik. Baiklah, tu dia tadi. Jadi Saudara Ibrahim akan menilai dari segi muzik dan juga instrumen para peserta kita pada malam ini. Dan itu antara bidang-bidang yang akan dinilai oleh barisan panel juri Battle of Qasidah Sempurna NS Fest edisi 2025. Baik, insya-Allah kita akan teruskan persembahan kita di atas pentas utama. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, tuan-tuan dan puan, kami tampilkan untuk anda para peserta daripada sekolah menengah kebangsaan Desa Cempaka Nilai. Jadi malam ini sekali lagi diberikan kumpulan Nidaul Islam. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Qamarun sidana nabi qamarun وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. بشرى لنا نلنا المنازل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنازل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول. وكلنا يرجو الوصول محمد نبينا. وكلنا يرجو الوصول محمد نبينا. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله. وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله. وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد
العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi hadirin sekalian. Kita berikan tepukan sekali lagi untuk peserta kita yang ke-8 pada malam ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cempaka Nilai Kumpulan Nidaul Islam. Muda-muda lagi adik-adik kita, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dengan ketua kumpulannya untuk kita temu ramah sedikit dengan kumpulan Nidaul Islam ini. Adib Iqbal. Itu dia. Assalamualaikum. Mungkin saya. Okey, boleh tak ceritakan sikit tentang sejarah kumpulan Nidaul Islam ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kumpulan Nidaul Islam ni baru je ditubuhkan pada tahun ni. Ahli pun tak ramai sangat. Ini kumpulan ni Nidaul Islam, bermaksud seruan Islam. Dia untuk menjadi salah satu wadah dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam melalui alunan kasidah macam tu. Kumpulan-kumpulan ni dari menengah rendah, dari form 1, form 2, form 3. Macam tu. Okey, boleh saya tahu siapa tenaga pengajar untuk kumpulan ni? Salah satunya ialah ustazah-ustazah lah yang dekat SMK Desa Cempaka. Ustazah. Paling garang ustazah mana? Paling garang. Ustazah mana satu? Ustazah Farhanah. Ustazah, maafkanlah anak murid pun ustazah. Tak apa, yang penting dah selesai kita ke atas tadi, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kumpulan Nidaul Islam. Terima kasih tepukan untuk kumpulan Nidaul Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cempaka sebentar tadi. Itu dia anak muda kita daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 dah beradi naik ke pentas utama kita untuk bertanding, untuk merebut kemenangan dengan peserta-peserta senior kita pada malam ini. Baik, okey, kita dah temu ramah dengan peserta kita. Apa kata kita teruskan dengan kita bertemu pula dengan panel-panel juri kita yang seterusnya. Abang Rahim, amboi, tak berhenti mengunyah ya. Okey, Datuk Seri izinkan saya ke sebelah sekitar untuk kita bertemu ramah dengan barisan panel juri hakim kita. Sementara peserta kita yang seterusnya sedang disusun atur di atas pentas. Baik, siapa saja tak kenal kumpulan intim, betul tak? Banyak? Dia suruh belanja. Macam mana ni? Boleh? Kau sorok tak ada makan? Okey, untuk peserta-peserta kita daripada awal tadi kita saksikan persembahan. Apa sikit yang boleh kita kongsikan untuk peserta-peserta kita ini? InsyaAllah kita boleh bawa untuk baru tahun ke hadapan ke macam mana kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada 8 kumpulan tadi, alhamdulillah. Secara keseluruhannya persembahan yang baik semuanya. Walaupun kita dengar tadi ada yang baru petang tadi berkumpul, dapat training dan sebagainya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhannya semua masing-masing menunjukkan kesungguhan dan juga minat untuk qasidah ini. Dan kalau dari segi saya sendiri yang menumpukan dari segi muzik dan sebagainya, saya lihat ada kepelbagaian pattern, tapi kita perlu berhati-hati antara melihat kesesuaian lagu tu dan juga pattern dan juga jenis muzik yang kita bawa. Kalau
kita main hadrah, kita kurang sesuai untuk bawa lagu-lagu pop dan sebagainya lah. Begitu juga sebaliknya. Harus kita dalami, go in detail supaya kita tidak tersilap memilih instrumen dan juga kesesuaian lagu yang kita pilih untuk dibawa. Tapi ala kulli hal semuanya berjalan dengan baik dan yang paling penting sekali adalah enjoy the show lah atau persembahan kalian sebab apabila tersenyum bersahaja itu yang lebih sampai kepada semua orang yang melihat, insyaAllah. Okey. Sanggih juga juri ada satu mic pula. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Okey. Berarti dah tak habis kan? Itu dia. Itu baru sikit tu. Jadi siapa nak dengar sampai habis, carilah konsert yang akan datang. Okey, baik. Terima kasih. Saudara Abdul Rahim Osman dengan kumpulan intim kita selaku panel juri kita pada malam ini. Baik. Okey, untuk pemenang hadiah lagu hati kita yang pertama. Jadi saya bacakan ini tidak mengikut urutan markah ya. Baik, pemenang atas lagu hati yang pertama menerima wang tunai RM1,000. Merupakan pemberian hadiah tambahan daripada Yang Berhormat Menteri Besar kita. Adalah milik kepada kumpulan Didaul Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cempaka Nilai. Jadi dipersilakan kepada semua pemenang-pemenang dan juga para peserta setiap kumpulan jemput naik ke pentas untuk kita bergambar kenang-kenangan. Silakan. Ramai peserta kita malam ni. Tahniah kepada semua. Walaupun tak berjaya mendapat johan, tapi anda semua tetap juara di hati kami pada malam ini. Dengan persembahan khasidah yang cukup memberi makna untuk kita semua. Hari ini 2 Rejab, insya-Allah akan masuk ke 3 Rejab. Dijemput juga barisan panel juri hakim kita. Mari Ustaz untuk bersama-sama dengan para peserta untuk bergambar. Silakan. Okey, mungkin kita boleh susun atur dulu untuk kita mencukupi ruang untuk para peserta kita. Okey, pandang depan semua. Baik, tahniah kepada para peserta. Terima kasih di atas penyertaan ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Khusus. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri di atas kesudian menambahkan lagi. Itu dia jumlah hadiah-hadiah pemenang-pemenang kita pada malam ini. Terima kasih segala Yang Berhormat Datuk Seri Sekalian Negeri. Dan juga tahniah kepada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan di atas penganjuran majlis kita ini. Alhamdulillah di atas kejayaan ini. Dan juga kepada semua para peserta, tahniah kami ucapkan. Dan jangan lupa untuk program NSPS kita ini masih lagi berlangsung sehingga ke 31 Disember ini. Boleh terus hadir ke sini bila-bila masa saja, 10 pagi hingga 11 malam untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan dan juga tawaran-tawaran istimewa. Dan insya-Allah kita akan bertemu di lain waktu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.